Oh. Dia orang yang susuk. Tahun bila tu? Boleh kan minum kopi? Boleh. Puas kadang dia kan minum kopi je. Tak 60-an lah. boleh. 2013 lah. Dia orang sorok-sorok. Dia orang pergi duduk satu rumah bincang. Dulunya kita. Tapi pada waktu tu, dia orang yang sorok-sorok. Kita pun rasa macam pelik. Kat Johor tak pernah macam tu kan. Dekat ni ada harapan nak menang. Sampai hari pengiraan undi tu kita tengok Allah. Mudah ada masa tu? Tak ada eh? Tapi memang kita boleh tengok daripada 2008, 2013, 2018 kan. Dia punya 2013 tu dah ada kuat nak menang. Dekat Johor. Dekat KL kita, lain macam ni kan. Tapi pada waktu tu lah saya ceritakan Pilihan Raya Datuk Seri yang pertama kali bertanding tu, Matang Baru tu. Kita pula macam jadi pemerintah, dia orang jadi pemangkal. Itu yang kelakarnya, hari pilihan raya, hari jumlah pengundian, dia bagi 2 partition. Partition untuk dia orang tak ada, seorang pula ada. Oh. Tak boleh datang? Tak boleh datang. Seorang pun tak ada. Yang penuh ni semua orang kita. Balas partition tu kan. Kita yang roboh kan, ada kan. Pasal orang kita lagi kat mana masuk. Kau baca tu, aku rasa apa yang buatkan perjuangan PKR ni atau perjuangan Datuk Seri Anwar ni yang menarik orang ramai? Sebab kita faham PKR ni adalah satu parti yang berbilang kaum. Maksudnya dia agak, bagi saya lah, dia agak payah juga sebab dia berbilang kaum. Dia tak sama macam parti-parti lain. Satu etnik, satu parti kan. Dia berbilang kaum ni, kita semua kena dapat benda yang sama. Demokrasi lah, inilah yang patutnya kita perjuangkan sepatutnya. Tapi bagi orang lain, mungkin seram. Tapi apa perjuangan PKR atau perjuangan Datuk Seri Anwar yang buatkan orang ramai tertarik sehingga jatuhnya, sehingga tumpuhnya kerajaan sekarang ni? Tapi inilah yang pertama tadi, masa Datuk Seri mula-mula dulu banyak berjuang kerana ihsan pada Datuk Seri Anwar. Kita tahu Datuk Seri Anwar macam mana orang dia kan. Ihsan. Saya dulu bukan orang UMNO ke orang apa, saya tetap menggang. Tapi bila Datuk Seri kena buang tu, semangat nak membela dia tu terus naik. Ini satu benda, satu orang tu benda kejahatan lah penganiayaan. Sampai macam itu sekali kau nak hina kau punya pesaing. Start tu lah baru kita bergerak sikit kan. Masa pilihan raya pun satu kursi je kita menang. Ayalah, tapi Joko tu makin lama makin ramai. Makin ramai. Kerana apa? Kerana pihak lawan kita terlalu sombong. Angkuh, sombong. Sebab tu dia yang akan datang tu dia jatuh. Yang kita punya Sodadu ni memang dia orang pakar, pandai mainkan isu kan. Faham. Mainkan isu. Mana lama-lama orang buka kepala kan. Tapi bukan fitnah. Tapi sekarang tengoklah betul tak betul kan. Berapa belas tahun Najib kena. Berapa bilion, 11 point berapa bilion dia kena. Benda tu betul. Kalau dia dihukum masih betul lah. Tapi itulah untuk akan datang ni, 2 tahun akan datang ni, saya berharap sangat lah. Murad dengan tim jalan terus. Mana yang tempat-tempat yang grey area kita tak pernah masuk, kita masuk je. Kalau boleh buatlah program kecil-kecil kat situ kan. Supaya tunjukkan kewujudan kita kan. Bawa YB sekali kalau boleh. Jangan stop. Pasir Gudang ni antara kawasan-kawasan parlimen, kawasan-kawasan ajaib sebenarnya. Kalau ikut data, PKR ni dalam keahlian adalah 8,000 orang macam tu, 8,000, 9,000 kalau ikut data ni lah. Lepas tu keahlian, kata kita ambil UMNO, keahlian dia 30 lebih ribu. Perbezaan dia sangat jauh satu. Tapi PKR punya kemenangan
tak menunjukkan data keahlian. Betul. Ajaib tu. Memang masa tu saya cakap dengan Murad, betul tak masa 2018 ke 2003, saya cakap Pak Hassan menang, saya dah kira-kira 23 hingga 24 ribu majority. Saya dah kira, saya buat culaan kan. Dia cakap, apa, mana boleh lawan Khalid Nordin ni tau, tengoklah nanti kali menang 25,000 lebih. Yes. 25,000 lebih. Sebab bila saya tengok balik postmortem apa benda masa, kenapa Khalid Nordin, Datuk Seri Khalid Nordin MT besar masa tu, bawa banyak pembangunan yang dia bawa ke Pasir Gudang, universiti, polis, sekolah, macam-macam, tapi dia kalah dengan seorang aktivis yang betul-betul memperjuangkan rakyat. Lepas tu kali kedua Pak Hassan menang pun, Pak Hassan tak ada buat pembangunan, tapi dia fokus kat rakyat. Itu yang buatkan, apakah rakyat sekarang ni dah jemu dengan pembangunan? Tak juga. Dia nak tengok orang yang betul-betul tolong rakyat, tak nak lagi orang dia nak orang yang mendampingi dia. rakyat. Wakil nama pun wakil rakyat. Selalu jumpa, tanya khabar. Kadang-kadang benda kecil-kecil yang kita bantu pun orang akan nilai. Kan? Bukanlah nak datang potong reben baru kau nak datang. Ya. VIP Benda kecil-kecil je. Macam sekarang ni Murad, saya tengok kan, mana ada kematian, jalan lubang dia pergi, rumah terbakar dia pergi, parit sumbat pun dia pergi. Hari tak sumbat boleh pergi. Benda-benda macam itu orang nak tengok kan. Ini betul-betul nak bantu rakyat ni, bukan nak tunggu potong reben pun nak datang. Tak boleh macam tu. Dahsyat sebab kita tengok statistik pembangunan yang Datuk Seri Khalid buat. Macam pembangunan dan development, tapi Pak Hassan dia bantu rakyat je. Tapi dia punya, tapi pada waktu Pak Hassan lawan Khalid Nordin, termasuk saya sendirilah kalau berceramah kan, saya mainkan isu hospital Pasir Gudang. Hospital Pasir Gudang langsung tak ada. Berapa kali pecah tanah tapi tak ada Pecah tanah yang ada itulah hospital swasta. Sedangkan yang banyak duduk di Pasir Gudang ni adalah golongan B40 kan. Mana mampu nak pergi hospital tu. Kita gasak, akhirnya ada juga hospital tu kan. Rasa bangga jugalah kita punya cakap ni kan. Ada juga orang pandang, ada juga orang nak buat. Itu hari pergi hospital tu tengok adik masuk dalam hospital tu, tengok ini yang dulu aku bising-bising, akhirnya wujud lah. Okay, Abang Syukur, tu je lah. Penutupnya, apa harapan Abang Syukur kat Cik Murad ke, kat PKR secara umum ke?